Assalamualaikum. Ambo Afifi. Ambo berhidup raya. Lah ni ambo nak cerita konsep demo belaka lagu mana raya zaman dulu. Mari kita flashback mula ke zaman 80-an. Kalau dulu dok kira fashion lagu mana pun, raya tetap on. Tapi gak fashion zaman lon ni, kalau raya wajib pakai jet. Sokok tinggi kelas-kelas YB, putih baju kena sena-sena, pah tambah polok dengan spek hitam. Patu tak soh kalau tak ada pokok tayang gambar kan. Kok paling suka dulu kak masa nak kejar lagi raya ke rumah-rumah orang lah. Assalamualaikum. Tak kira lah rumah waris-waris ke, rumah mak saudara ke, tak pun tak kira lah rumah siapa-siapa. Hormat menghormati ni sentiasa diamalkan. Lepas tu dia duduk ramai-ramai kak. Dia punya modal kecek tu boleh pergi 2-3 jam duduk bawah sama-sama set dia. Ya, ada gawe. Makan ni pun serba mak nikah ada atas meja. Tapi kak zaman lah ni Assalamualaikum. berat benar kalau lah ni kak. Sore duk walah, sore duk video call dengan kasih, sore duk main game. Pula cara aku nak ambil gambar je lah nak masuk dalam status ni. Ni pula sore lagi ni. Wang apa? TikTok. Siap kau orang tua. Sebab apa? Sebabnya orang tua tak ada nak kecap perubahan orang zaman lah ni. Jom kita lah ke dapur pula. Mula tempat yang paling geger adalah dapur bapa. Sebabnya ramai set mok-mok duk membawa bila-bila masuk. Geger-gegok jadi dapur tu. Siapanya nak raya? Nyuma kau ni gendeng ni. Kuih-kuih semuanya kuat tinggi pelakon ni. Susah tak susah pun Tuhan nak makan. Kuat cukup lah. Sedapnya Mila weh. Tak keluar abang dia. Sedap semua di dapur tu. Tapi ngolah kitanya nak buat seberapa nak reti. Kita orang puan kena dah pandai masak. Untuk lelaki nak makan gapo royak aja. Kita boleh buat belako, nak gula ko, nak kari ko, rendang ko. Boleh buat belako kita pandai masak kak. Kita ni kalau kita pandai, bukan kalau kita malah. Jadi gapo gak? Dak ngata saya ko. La ilaha illallah. Kenapa aku tu tengah sesuatu? Zaman lah ni tak ada dah apa dulu-dulu. Masuk dapur nak masuk. Sore tengok hero aming. Sore duk shopping online. Sore lagi tu asu. Angin letung apa masa ke dalam kuali. Paling suka sekali masa time raya ni. Time nak boleh duit raya tu. Siapa nak duit raya? Nak boleh kau duit raya tu, nak kena duduk comel, saling siung tangan. Barulah boleh duit raya. Ya, nak juga dia tu. Duit raya punya pasal berebut apa. Walaupun sama je hak boleh, tapi tidak terkira nilainya dan bersyukur seadanya. Tapi tengok pula zaman lah ni. Nak duit raya? Ni tak. Ni. Duit raya pakai proses kod telefon je. Scan QR je. Duit direct masuk dalam akaun. Tak payah duk sapu-sapu dah lah ni.
perut tu yang ngomong. Samah pun samah lah. Asal ke? Bersyukur. Meh sini nak royak sikit. Dengan teknologi zaman ni hok semakin canggih, jangan kita lupa pada adat dan tradisi. Hari raya ni lah waktu kita nak bersua muka, bergurau senda dengan saudara mara, saing-saing hok lama dah kita tak jumpa. Suasana ni lah sebenarnya yang menjadikan raya kita bermakna. Jadi hari raya ni segala teknologi hok ada kita letak tepi dulu. Kita bina silaturahim sesama kita. Sebab kena ingat, teknologi tu memang memudahkan, tapi tradisi lebih menyatukan. Inilah cerita kami. Jadi gak layan.